Zaman sekarang, kita perlukan multiple stream of income. Tak boleh bergantung pada satu gaji sahaja. Perlu ada income kedua, ketiga, keempat. Orang yang berpendapatan 1,500 akan rasa orang yang bergaji 10,000 lebih kaya. Orang yang bergaji 10,000 pula akan rasa orang yang dapat RM50,000 lebih kaya. Secara matematik memang betul. Tapi dalam dunia kewangan, formula sebenar kekayaan ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Maknanya, untuk jadi kaya bukan sekadar gaji besar sahaja. Tapi, pertama ada simpanan. Kedua ada aset. Ketiga, hutang terkawal ataupun kos. Sebab itu, kekayaan sebenar bukannya bergantung pada berapa kita dapat setiap bulan. Tidak. Tetapi, berapa lama kita boleh bertahan tanpa gaji. Kalaulah hari ini berhenti kerja, berapa lama boleh survive ni? Kalau jawapan tak lama, itu tanda kita perlu ubah strategi kewangan kita. Kalau rasa susah sangat nak simpan sekarang, maksudnya kita perlu fikir cara untuk tambah pendapatan. Seperti kata pakar kewangan Tuan Azizi Ali, zaman sekarang kita perlukan multiple stream of income. Tak boleh bergantung pada satu gaji sahaja. Perlu ada income kedua, ketiga, keempat supaya ada lebihan untuk kita simpan. Dalam masa yang sama, mulakan tabungan walaupun kecil. Boleh mula dari RM100. Yang penting konsisten. Kemudian asingkan simpanan kepada pertama, tabung kecemasan. Kedua, tabung jangka pendek, raya, sekolahan anak. Ketiga, tabung jangka panjang, aset seperti emas seperti ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan nampak hasil. Jangan tunggu sempurna. Mula dulu. Buka akaun Gap Public Gold seperti ini. Melalui akaun ini, kita boleh mula simpan serendah RM100 sahaja. Jika berminat untuk mula belajar simpan emas, boleh klik link yang saya sediakan atau tekan saja link dekat bio. Saya bantu sebaik mungkin.